Bila tengok rumah cantik, kita balik rumah, balik kerja walaupun penat tu, kita nak kemas. Assalamualaikum, nama saya Puan Yaya. Saya asal daripada Kelantan. Saya bekerja sebagai kerani. Rumah saya teres satu tingkat di Kampung Lombok, Shah Alam. Konsep modern luxury. Asalnya dalam rumah ni saya buat living room dengan bilik anak sikit. Beza rumah sekarang dengan sebelum ni. Sekarang ni lagi cantik lah. Sebelum ni rumah memang tak cantik. Balik rumah pun tak ada mood lah. Rasa serabut, rasa macam tak tenang. Rumah serabut. Bila rumah dah cantik macam ni, rasa happy lah balik rumah. Tak pernah terfikir lah nak living area macam ni. Bila jumpa wardrobe, part living area macam ni, rasa happy lah. Buat sendiri tu, kita punya nak hias tu tak pandai lah Wallpaper sendiri, main je tanpa caca marubah lah. Kalau idea ni memang dia dah buat, memang kita puas hati lah. Kenapa saya nak rumah cantik? Keinginan seorang wanita mesti dia nak rumah cantik. Oh, balik rumah sebelum ni rumah tak cantik. Tak ada mood. Lepas tu tengok-tengok IG, ternampak FYP IG White Dot. Tengoklah, tekan-tekan, tengok cantik betul dia punya designing. Lepas tu terus DM. Servis yang White Dot bagi dekat akak ni rasa berpuas hati, bagus, mantap. Macam semua puas hati lah buat. Bila dah buat tu, wow, rasa macam confident. Oh, cantik rumah aku. Cantik macam tu. Oh, masuk je pintu, dia orang cakap, wow, cantik macam hotel. Jiran, kawan-kawan datang. Wow, cantik. Dia orang pun rakam je. Asyik rakam rumah akak je. Dari luar ke dapur, dari luar ke dapur. Banyak OTD kat sini dia orang. Kat depan rumah tu. Bila kat depan rumah kan, kita ambil gambar lah. Ke dalam ni, nampak cantik lah. Puas hati lah. Gambar pun cantik. White Dot ni inklusif lah. Dia buat cara dia hias rumah kita tu memang cantik. Inklusif lah, rasa macam wow. Mula-mula perasaan tu rasa takut lah Takut macam aku kena tipu, takut orang buat tak comel. Lepas tu akak bagi keyakinan hati lah dekat emas. Buat tengok emas pun macam jujur, orangnya jujur. Tak ada nak tipu orang. Pergi rumah akak tengok rumah akak macam mana Lepas tu mas tanya bajet berapa akak nak buat. Akak memang bagi kepercayaan dekat mas lah untuk buat rumah akak ni bagi cantik. Lelas dapat hasil yang memang cantik lah. Ada yang kena tipu lah. Kawan akak tu kena tipu. Harga mahal tapi buat biasa-biasa je. Tak cantik. Tak macam White Dot lah. Dia tunjuk 3D tapi hasil dia tu, hasil seni dia tu, hasil dia hiasan rumah tu tak cantik. Macam biasa, macam tak naik seri macam macam biasa lah. Penting lah kalau rumah betul-betul cantik tu. Kalau akak suggest White Dot lah. Kerja kemas, hasil dia cantik, on time lah. Memang jadual dia kalau mas bagi nak buat, memang kena betul-betul follow lah. Tak boleh nak excuse. Memang dia nak siap cepat. Memang customer pun nak cepat siap, tak nak tangguh-tangguh. Thank you White Dot. We love White Dot.